Berita sedih kali ketiga buat satu hari. Xiaomi, Oppo, Vivo akan cut target phone sale diorang untuk tahun ni dan tahun akan datang. Ini bermakna entry level ataupun budget phone diorang akan dikurangkan sebab diorang nak fokus untuk flagship. Disebabkan harga RAM naik, harga chip naik. Kalau diorang jualkan harga phone murah-murah, tiada keuntungan. Jadi diorang sekarang dah nak fokus untuk lebihkan flagship ataupun mid-range phone dan kurangkan phone low budget. Bermakna korang akan lagi jumpa lebih banyak phone yang harga 2000 ke atas daripada brand ketiga-tiga ni. Sedih. Yang paling sedih dia kan diorang brand Chinese tau. Okay, Chinese ni kerajaan dah bagi subsidi untuk kilang-kilang buat phone, tapi disebabkan RAM terlalu kurang, diorang paksa cut sehingga 30% tau. 30% production cut down. Korang yang support affiliate AI, korang lah penyebab